Hai semua, dalam video kali ni kita lari skor maraton 2026. Sama juga tahun ni aku masuk 21 km saja. Tak ada target apa-apa sangat. Janji habis ataupun sweet spot adalah kita habiskan dalam masa bawah 3 jam. Dan aku ada jiran aku sekali, Hisham, first timer. Tapi dia hari-hari training. Pagi running, petang basikal. So, untuk video kali ni sebenarnya aku rekod dengan Insta360 Go Ultra. So, macam mana hasilnya? Video okey ke tak? Audio ke tak? Okey ke tak? Nanti kita tengok hasilnya. Alright, let's go! Untuk 21 km ni dia ada banyak wave lah. So ni wave E pukul 4. Wave yang A dia start pukul 3 pagi. Sebab terlalu ramai yang register kan. Lepas tu dia ada segmen lah. Dia ada segmen yellow zone lah apa semua. So ni kita orang tengah tunggu lah dekat yellow zone atau red zone ni. Masuk ke red zone, masuk ke yellow zone masuk ke green zone, barulah boleh fly off. And I'm so ready for you. I know you're gonna do 3, 2, 1, let's go! Pacer 3 jam setengah. Mantap. So tak boleh belakang diorang, di depan ke diorang. Let's go. Skor ni gila lah. Dia dah sampai buat 2 hari. Hari ni Ahad 21 km dengan 42 km. Semalam hari Sabtu 5-10 km. Kena buat 2 hari penuh. 21 km ni pun ada 5 wave kot. Kadang macam aku suka lari belah kiri, tak ada orang. Ataupun kalau kau nak berhenti belah kiri. Sebab kalau lagi tengah, ada orang tengah-tengah, atau tengah-tengah pun berjalan. Lepas tu ada orang motong lagi, potong tak tengok kiri kanan kan. Payah. So strategi kali ni untuk 21 km aku pecahkan segmen kepada 3 7. So setiap 7 km aku target bawah 1 jam. Macam tu lah. Kita tengok macam mana. So aku untuk 7 km pertama aku kena maintain pace 8 ke 8.10. So steady dulu, slow dulu. Jam yang aku gunakan untuk larian adalah Amazfit Balance 2, jam multi-spot, offline map, semua ada. Dan sekarang harga dia dah boleh dapat bawah 1000 rasanya. Sebab Balance 3 dah keluar. Cepat betul Amazfit. Ada Balance 3 dengan Balance 3 Ultra. Harga dah premium. Nampak je bawah 1000 jam ni. Gerak terus. Untuk kasut running aku pakai Skechers Aerobus. So dia kasut max cushioning. Memang untuk long run, tapi dia kasut neutral lah. Memang lembut cushioning dia. Belon putih tu kalau kau nampak, tu adalah medic runner, first aid runner. Water station yang pertama di kilometer 6. Bolehlah aku makan je sekali dengan minum air. Water station best, kiri kanan nice. Ruang yang besar, dia buat jarak bagus. Macam biasa Road Putrajaya mesti ada bukit flyover untuk kita U-turn. So macam biasa jalan lari. Kita pick up balik pace masa turun bukit ni. Water session yang kedua, kiri dan kanan, tapi Hanan dah habis. Kiri.
Cawan habis. You have run 7 kilometers. Pace for the last 7 kilometers. 8 minutes and 15 seconds. Okay, KM ke-7 aku akan ambil gel yang pertama. Gel yang aku suka sekarang ni adalah Amino Vital Right Shot Perisa Apple, 110 kalori, BCA Arginine. Rasa dia pun sedap, dia yang penting halal. Sedap. Test sikit video, nampak ke tak? Sebab dia pakai, dia ada mode pure view ataupun pure video. Untuk low light malam guna mode ni lah. So tengok result dia macam mana. Komen sikit. Okey tak okey? Macam gelap sangat ni, tak percaya. Water station ketiga, air dia dah habis. Macam oh gelap weh. Toilet aku rasa tak cukup lah. Setiap water station toilet 3 je. Water station ke 5 kot. Aku mencari air isotonik, tak jumpa pun guys. Water station ni ada pisang. Okay, water station kat sini ada banyak toilet. Okay, ni bagus. So masa ni juga adalah lawanan World Cup. Tempat ketiga dengan 4 antara France dengan England. So tadi ada budak yang tengok live, England tengah leading 3-0. Aduh, aku ingat France yang leading. Siapa yang nak sejukkan badan, ada air bomba. Tapi aku tak lah, sebab aku pun dah rasa kuyup dengan peluh. Sekarang lebih kurang 14 km. Water station berapa dah? Ada apam pisang, ais. Aku solat kat sini lah, ada air mineral. Oops, sorry. Sedap ya apam pisang dia. Air revive. Isotonik akhirnya. Kanan saja. Betis kanan. Masih berada di kawasan KFCC. So untuk kilometer 7 ke 14 km, strategi nak maintain tak boleh. So macam nak pancit, kita tukar strategi lari jalan. Berhasil, tapi tak dapat 1 jam. Dapat dalam jam 2 minit lah. Tapi still okey lah. Jumpa pesa 3 jam 30 minit. Larian dalam pace 95. Okey lah, santai dulu. Gerak barai, ikut dulu. Let's go. Water station yang terakhir rasanya, kilometer 18. Kiri kanan. Bagus. Banyak kaunter 1 km. Oh, ikut saiz baju LL. Okey. Oh, panjang pula orang ambil L ni. Workout completed. During this workout, distance 21.48 kilometers. Average pace 9 minutes and 31 seconds.
Okay guys, Alhamdulillah selesai larian 21km untuk skor marathon 2026. So tak achieve target, target 3 jam tapi dapat 3 jam lebih. 7km yang pertama cantik 55 minit. 7km yang kedua 14km tu dapat dalam 1 jam 2 minit. 7km yang ketiga segmen hancur. Dia macam penat lah, macam kaki boleh lari lagi tapi dia penat lah. So nanti aku akan ambil data, suruh ChatGPT analyse lah. Sebab mostly aku punya training aku guna ChatGPT je. Tanya-tanya soalan dia, apa event semua, dia buat lah training plan apa semua kan. Quite okay sebenarnya. Tapi kalau betul-betul serius, kena dapatkan coach lah. Coach lagi padu lah. Dia boleh tengok korang punya running form apa semua kan. Okay, dari segi event overall memang terbaik lah. Event yang well organised. Selepas larian pun ada macam-macam aktiviti. Baju finisher nice, Adidas. Baju event pun nice. Medal terbaik, besar, berat, boleh pusing-pusing apa semua. Dari segi water station ada kurang sikit lah. Sebab water station yang awal-awal ni dia ada 3 je toilet. Yang dah belakang-belakang baru banyak. So patutnya kena banyakkan lagi lah. Sebab aku tak ada berhenti lah toilet, tapi tengok orang beratur ramai lah. And then air isotonic tu mungkin dekat station tertentu je ada. Tak apa lagi lah. Ada water station yang tak ada air. Ada water station yang cup tu habis. So dia bagi air botol terus. Lepas tu ada tempat yang agak gelap juga. Yang tak ada lampu. Gelap betul, kena tambahkan lampu. Lain-lain route semua memang biasalah route Putrajaya kan. Dia ada flyover, ada bukit apa semua kan. Memang well known lah. Tapi bagi aku skor marathon memang terbaik. Dengan anggaran katanya 50,000 peserta. Sebab tu dia buat 2 hari. So aku rasa dia boleh jadi satu event running benchmark untuk event running yang lain. Sebab itulah, lepas run pun goodies tak banyak. Roti, air, revive, air mineral apa semua. Tapi lepas tu korang boleh pergi boost yang sponsor. Dapatlah air free. Air coconut free, air protein free, air Nescafe free, air Milo free. Banyak benda free lah. Air kotak susu coklat pun free juga. Adalah banyak benda free. So ada booth AIA, ada activity. So ada lucky draw, memang best lah. So the event running line perlu lawan atau setaraf dengan skor marathon ni. Untuk video kali ni semua aku rekod dengan Insta360 Go Ultra. So kamera ni aku ambil yang kamera saja. Yang action port tu aku tinggal. Dapatlah rekod dalam 70 minit. So aku lari sampailah finishing line, ambil video sikit-sikit kawasan expo tu, baru bateri habis. So yang ni aku tengah rekod pakai action port lah, sebab dia charging sekali. So overall nanti korang komen lah okey ke tak video dia. Tadi aku tengok sikit-sikit footage tu, ada yang memang cantik, clear gila walaupun malam. Ada yang dia macam flickering sikit. So aku kena adjust lagi lah setting-setting yang mana perlu, supaya bila ambil video waktu malam lagi cun lah. Okay, kalau korang berminat, link aku dah sediakan dekat bawah. Right? Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.